Hello everyone, Assalamualaikum. Ju sekarang berada dekat office kita BHQ di Bukit Jalil. Ju bermula dengan Alora Pants dan juga Alora Socks untuk isu sakit lutut, sciatica dan plantar fasciitis. Saya makan Spirulina untuk isu rambut rapuh dan kulit kusam dan HP saya rendah. So disebabkan itu saya ambil Spirulina daripada PE International. Saya ada isu perut kembung kalau kita tersalah makan lagi macam sambal belacan, makan rebung yang sejuk kan. And usus saya akan rasa something and kita akan rasa macam memulas. So, saya ambil Next Bio untuk kesihatan usus saya. Ju memang setiap hari ambil 1 ataupun 2 biji Leaf Core untuk kesihatan hati kita. Hati kita tak ada reseptor sakit tau. Bifil untuk kesihatan jantung. Yang ini memang sentiasa ada dekat rumah kalau Ju ada rasa sesak nafas, macam penat sangat kan. And kita amalkan Bifil untuk kesihatan jantung kita. Ju ni mak-mak selalunya kalau anak tak makan habis, kita akan makan. So satu hari tu kita akan makan yang agak banyak. So untuk nak cut selera makan, Ju ambil Slamil Pro untuk pagi ataupun malam supaya kita boleh jaga that kalori setiap hari. Ju ambil Collagen Plus setiap pagi untuk isu sendi, sakit lutut, kecantikan kulit wajah.